Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 17 ingin bentangkan tajuk Dasar Sosial Negara ke arah kesejahteraan rakyat dan kelestarian komuniti rentan. Dasar Sosial Negara adalah dasar komprehensif yang dilancarkan pada tahun 2003 untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Malaysia. Ianya berteraskan keadilan sosial dan pembangunan seimbang. Tujuannya adalah untuk membina masyarakat yang stabil, progresif dan inklusif melalui dua perkara, iaitu pembangunan insan dan jaminan keselamatan sosial. Dasar Sosial Negara ini adalah rujukan utama kepada dasar-dasar mikro seperti dasar OKU, dasar wanita negara dan dasar kanak-kanak. E-portfolio ini dibuat bagi mengupas elemen utama Dasar Sosial Negara. Yang kedua adalah meneliti pelaksanaan dan cabaran, dan yang terakhir adalah menilai refleksi berdasarkan pembelajaran daripada minggu kedua hingga minggu ke-10. DSN digugalkan bagi mengenangi ketidaksamarataan sosial, jurang ekonomi, kerapuhan institusi kekeluargaan yang semakin ketara dalam masyarakat pasca industri. Objektif utamanya adalah memastikan setiap rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang mendapat akses tak sama kepada pembangunan. Berikut adalah prinsip DSN, termasuklah yang pertama, keadilan dan kesamaan sosial. Seterusnya, penyertaan masyarakat secara menyeluruh dan pengukuhan peranan institusi keluarga, malah juga jaringan keselamatan sosial holistik. Ini kerana pelaksanaan DSN dipacu oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, iaitu KPWKM singkatannya, dibantu oleh agensi-agensi seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pembangunan Wanita serta NGO. Akhir sekali, pengukuhan nilai moral dan sasiah. Ia juga melalui kempen rukun negara, modul sasiah remaja dan juga program bersama masjid ataupun surau. Terdapat 4 cabaran untuk melaksanakan Dasar Sosial Negara. Yang pertama adalah fragmentasi agensi. Yang kedua adalah ketidaksamarataan digital. Yang ketiga adalah ketirisan maklumat. Yang keempat adalah ketidakaktifan program komuniti. Bagi cadangan penambahbaikan pula adalah mewujudkan satu pangkalan data kebajikan nasional. Yang kedua adalah penlibatan NGO secara formal. Yang ketiga adalah mewujudkan latihan dan juga modul pembangunan di komuniti. Yang terakhir adalah melakukan audit sosial masyarakat. Untuk bahagian refleksi kumpulan, kami membincangkan tentang kepentingan dasar awam dalam negara. Secara ringkas, dasar awam ialah tindak balas kerajaan terhadap masalah dalam masyarakat, terutamanya bila isu itu melebihi kemampuan individu atau komuniti untuk mengatasinya. Dalam kuliah ini, isi perbincangan dapat dikaitkan dengan Dasar Sosial Negara ataupun DSN yang merangkumi 3 perkara utama. Pertama, teori kesejahteraan yang menekankan keperluan asas rakyat dari sudut rohani, jasmani, emosi dan juga sosial. Kedua, struktur masyarakat di mana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Dan yang ketiga, dasar perlindungan sosial yang membantu golongan seperti OKU, warga emas dan juga miskin bandar supaya kebajikan mereka terus terjaga. Sebagai contoh praktikal, kami lihat pelaksanaan dasar seperti Bantuan Sara Hidup BSH dan program kebajikan masyarakat oleh JKM telah membantu ramai golongan seperti ibu tunggal dan juga warga emas, terutamanya di kawasan perumahan kos rendah ataupun yang digelar sebagai KPR. Namun begitu, masih ada keluarga yang tercicir kerana kekurangan dokumen lengkap ataupun tidak tahu cara membuat permohonan. Situasi ini menunjukkan walaupun dasar telah diwujudkan dengan baik, jurang maklumat dan halangan sistemik masih menjadi halangan. Oleh itu, kerajaan perlu mempermudah proses capaian dan lebih mendekati komuniti di peringkat akar umbi supaya dasar ini benar-benar berkesan dan juga inklusif. Sekarang saya akan kongsikan tentang realiti sistem kebajikan sosial di negara Malaysia berdasarkan kajian dan bukti yang ada. Kajian oleh Azizah dan rakan-rakan pada tahun 2022 menunjukkan bahawa keberkesanan bantuan sara hidup rakyat sangat bergantung kepada 3 perkara, iaitu kemudahan akses, tahap kesedaran dan juga sokongan komuniti. Tapi sayangnya, dalam laporan tahunan JKM 2023, 38% permohonan ditolak kerana dokumen tidak lengkap, malah sebanyak 18% permohonan tidak tahu langsung tentang bantuan yang ada. Kalau kita tengok negara seperti Sweden, mereka guna pendekatan kebajikan yang sangat menyeluruh, bantuan diberikan awal tanpa adanya stigma.
Jadi, Malaysia sebenarnya boleh belajar dari pendekatan ini supaya sistem kita lebih inklusif dan juga berkesan untuk semua rakyat. Dasar sosial negara merupakan inisiatif penting ke arah pembentukan masyarakat Malaysia yang progresif, inklusif dan sejahtera. Namun, dalam konteks realiti semasa yang semakin kompleks, dasar ini perlu dimantapkan dari segi pelaksanaan, pemantauan serta kebertanggungjawaban sosial. Penilaian berterusan dan penyertaan komuniti dalam proses dasar merupakan kunci utama kepada kejayaan perancangan sosial di negara ini. Refleksi kami sebagai pelajar menunjukkan bahawa dasar sosial bukan sekadar dokumen tetapi cerminan keadilan dan keprihatinan negara terhadap rakyatnya. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.